Aku sebenarnya dah malas dah tau kes cabar-mencabar ni. Sebab aku dah trauma insiden apa yang berlaku kat aku kan. Semalam member aku hantar mesej, dia kata, "Bro, ada orang cabar kau datang." Assalamualaikum. Nak tanya, ni CEO kaki review ke? Saya dengar abang buat review kedai, orang boleh tahan belagak je. Dia cakap aku belagak. Punyalah sombong semua nak tapau juicy lah. Okay. Kalau abang betul anak jantan dan ada TE apa? TE try datang review kedai saya dengan jujur. Bang, aku ni bukan budak WeChat tau. Aku ni orang besar tau. Dah tua bang. Kau cakap betul-betul lah TE. Location West, selera suci murni. Saya tunggu abang datang tau. Itu pun kalau ada TE lah. TE tu apa bang? Kau jangan nak gula-gulakan aku. Cakap bahasa orang tua bang. Aku ni bukan budak-budak. Yang penting review jujur. Sedap kata sedap. Tak sedap kata tak sedap. Orang kecam saya lepas abang review, siap abang. Oi, kau minta aku jujur. Tapi orang kecam kau marah aku. Tapi satu yang aku nak cakap, kau jangan review balik lepas aku review. Aku dah trauma ni. Aku dah sampai tu. Tu kedai dia. Betul kat belakang Maim. Pusat Islam Melaka. Tu dia. Selera suci murni. Kau cabar aku datang. Aku dah sampai. Selera suci murni. Kau tengok lauk-lauk dia. Yang macam ni tadi aku dah berkonfirm dengan owner. RM15 besar macam ni. Banyak lauk ni. Selera suci murni. Bagi kau ayam rendang dengan mi goreng ni RM7, RM6 free air. Sirap dengan teh ais. Yang ini lontong goreng dia. Betul-betul digoreng lontong. Yang ini mi kari tetel. RM10 free air. Dia ada biasa punya RM7. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa lontong ni macam kita goreng cakutiau. Dia baru nak pergi ke peringkat kurang ajar. Tu ni bukan peminat lontong goreng. Lontong basah ke, lontong goreng ke, aku kurang. Tapi bagi aku rasa ni boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada limau Kalau limau sedap, kita boleh pura-pura atas ni. Dia goreng macam mamak style lah. Yang ini sedap. Kurang ajar mak rasa dia. Ni kali rasa dia kurang ajar. Green tea, Bandung cincau kelas depan. Kopi ais. Biadab rasa dia. Rasa kopi ni creamy. Memang sedap. Sedap. Dia tak pahit. Ni kedai ni ramai tau. Ramai orang lama datang. Macam datang ni. Datang. Jangan datang. Aku dah sampai.